ada back end. Okay. Untuk front end ni dia ada 3 komponen utama. Iaitu kita ada HTML. Okay. First sekali kita ada HTML. Kemudian kita ada CSS. Yang ketiga kita ada JavaScript. Okay. Untuk HTML ni ibarat rangka kepada kita punya website. Okay. Kalau secara analogi dia pula, HTML ni contoh dia rangka kepada kita punya kereta. Okay. Kalau kita tengok kat sini, komponen-komponen kecil seperti tayar, pintu, steering, side mirror, benda-benda ni adalah komponen basic bagi kita punya kereta ni. Bagi kita punya kereta ni, ia adalah komponen basic. Okay. Makna kata kat sini, even kita tak tengok lagi, kereta tu tak siap lagi, kalau kita tengok semua jenis komponen ni, kita tahu dah. Ini adalah kereta. Sebab tu kita panggil HTML ni sebagai rangka. Ini adalah rangka kepada kereta kita. Semua item ni adalah rangka kepada kereta kita. Okay. So HTML ni contoh dia macam dalam website lah. Okay. Contoh dia macam tulisan. Lepas tu checkbox, text box tempat kita masukkan gambar, nak pilih tarikh dan sebagainya. Okay. Komponen-komponen yang menjadikan benda tu nampak seperti website. Pada awalnya kosong, kertas kosong, tak ada apa-apa kat dalam, hanya page kosong saja. Tapi bila masuk ke HTML ni, nampak dia punya rangka website tu. Okey, itu adalah HTML. Kemudian, bila dah siap HTML, kita ada CSS. Yang kedua ni kita ada CSS. CSS ni fungsi dia untuk cantikkan kita punya HTML. Tadi kita ada form kosong saja. Hanya sekadar untuk kita tahu kedudukan je. Tahu kita punya format je orang kata. Macam contoh kita buat form kan. Kita nak tahu kita punya format. Nak tahu rangka dia macam mana je. Okay. Sekarang untuk cantikkan kita punya rangka tu, kita kena masukkan CSS. CSS ni, kod yang dia gunakan memang 100% untuk design saja. Fully untuk design. Contoh. Okay. Kita tengok kereta kat sini. Daripada kosong, sekarang dah ada warna. Okay. Bagi warna cermin. Warna dekat body ni. Okay. Contoh lagi. Selain daripada warna lah. Okay. Contoh macam font. Kita nak cantikkan kita punya website. Segala jenis apa panggil? Segala jenis bahan yang melibatkan design untuk cantikkan kita punya website berada di CSS. Gitu. Itulah mudahnya nak faham. Contoh macam kita nak ubah saiz font, kita nak tukar font kepada font yang lebih fancy. Kita perlu gunakan CSS. Dan CSS ni tak mampu berdiri sendiri. Kalau anda kata kosong je CSS ni, page kita, website kita kosong lah. Tapi bila kita letak HTML, okay, barulah CSS kita ni berfungsi. Okay, itu adalah fakta tentang CSS. Dan biasanya, kod yang panjang dekat kita punya coding yang panjang, biasanya dia akan panjang dekat CSS. Sebab tu kalau kita perasan, kod yang lawa-lawa ni, website yang lawa, biasanya kod dia panjang. Gitu. Sebab CSS dia pun panjang. Gitulah basicnya. Okay. So kalau boleh, kalau nak cari cari AI, carilah AI yang boleh buat kod panjang. Gitu. Banyak je AI yang boleh buat kod panjang. Sekarang kita ada ZAI, kita ada DeepSeek, kita ada Grok, macam-macam lah. Kita ada Cloud. Boleh sahaja nak guna yang mana-mana. Cuba elakkan guna kod yang bukan yang kurang daripada segi teknikal. Macam contoh ChatGPT. ChatGPT tak sesuai buat coding. Kalau siapa buat coding guna ChatGPT tu kena ubah lah. Sebab tak sesuai. ChatGPT ni agak kurang sikit. Sebab dia tak boleh generate kod yang panjang. Kemudian yang ketiga kita ada JavaScript. Okay, ni JavaScript ni paling penting lah dalam kita punya website.
Sebab apa paling penting, kalau tak ada CSS dalam kita punya sistem, masih lagi boleh berfungsi. HTML kalau tak ada sekalipun, ada button dia, masih lagi boleh berfungsi. Tapi kalau tak ada JavaScript, website kita tu tak jadi apa-apa. Hanya sekadar replika saja. Ah, JavaScript ni macam enjin dalam kita punya kereta. Okay. Andai kata kereta tak ada enjin, tak boleh bergeraklah kereta kita. Gitulah yang diibaratkan apa? Ah, gitulah perumpamaan untuk kita punya JavaScript ni. Ah, Ibarat enjin. Tak ada enjin, kereta tak boleh bergerak. Makna kata kat sini, kalau website kita HTML tanpa JavaScript hanya sekadar jadi replika saja, tak boleh buat apa-apa. Kegunaan JavaScript ni, macam contoh, kita nak buat calculator. JavaScript inilah yang akan jalankan operasi. Macam contoh, tambah tolak darab bahagi. JavaScript akan tolong kirakan untuk kita. Kemudian, kita nak hantar data ke WhatsApp. Okay, hantar data ke WhatsApp pun sama, JavaScript akan hantarkan kepada kita. Nak hantar ke database, nak buat apa? Nak buat macam contoh macam pop-up keluar, sila masukkan maklumat, sila masukkan data. Semua tu gunakan JavaScript. Kebanyakan functionnya akan guna JavaScript. Bukan kebanyakan lah, semua function. Semua yang function yang ada dalam sistem kita akan menggunakan JavaScript. So JavaScript ni adalah komponen paling penting lah dalam kita punya website. Okay. Itu untuk front end. Boleh faham setakat tu? Panjang sikit penerangan front end ni. Okay. Back end ni, okay, kita sikit-sikit je back end ni sebab kita hari ni tak belajar back end. Okay. Clear? Alhamdulillah. Clear Faham? Okay. Back end kita tak belajar hari ni, kita mungkin akan belajar esok. Biasanya kelas back end ni hari Jumaat. Kita kelas buat yang ni lah yang baru join, yang tak tahu lagi. Kita biasanya kelas mingguan kita akan ada kelas setiap minggu. Kelas mingguan kita setiap hari Khamis dengan Jumaat. Okay, biasanya lah. Tapi kalau saya tak sempat Jumaat, saya akan tukar pada hari Sabtu. Kelas saya akan kabur awal lah. Tak tentu. Sekarang tak tentu. Hari ni tiba-tiba pagi. Biasanya petang, pukul 3 petang. Tapi hari ni agak pack sikit petang ni. Saya buat pagi ni lah. Alamak, saya lupa record lah tadi. Sekejap. Recording in progress. Okay, tak apalah. Tadi panjang tadi. Yang teori tadi sama je macam video lain. Nanti projek nanti baru berbeza. Okay. So, kemudian kita akan belajar back end pula. Okay. Tak belajar back end, just basic je, basic back end. Okay. Back end ni adalah database. Pokoknya database. Bahasa mudahnya database. Tujuan database ni, dia tak lain tak bukan hanya untuk simpan data. Bila kita sebut database, dalam bahasa Melayu dia, pangkalan data. Okay. So, database ni, back end ni, dia akan simpan data daripada front end, daripada kita punya website. Okay. Contoh, macam kita nak ambil data tempahan, data-data, kita buat game lah. Contoh, kita buat game, nak simpan data high score. Lepas tu, nak apa lagi? Nak buat admin panel. Okay. Perlukan paparan data sekali lagi ke dalam admin. Nak papar kedua page. Okay. Semua tu perlukan database, tempat penyimpanan data. Okay. Kalau front end tadi, UI UX, okay, front end tadi bahagian depan. Back end ni bahagian belakang. Tadi front, sekarang back. Okay. Bila sebut bahagian belakang, bukan semua orang boleh akses kita punya database. Sebab database ni private. Okay. Yang boleh akses database kita ni hanya certain orang sahaja. Contoh, orang-orang yang berkepentingan dalam kita punya company. Contoh, kita sendiri, kita nak tengok sale. Lepas tu, orang lain yang boleh akses lagi admin. Kalau staff boleh akses, staff-staff tertentu sahaja. Sebab takut berlakunya silap delete data ke, kebocoran data ke, kita tak tahu. Kita takut benda tu risiko kepada kita. So back end ni dia private. Okay. Yang ni kita akan belajar lagi details
Esok lah. Esok lah aku. Saya tengok jadual saya macam mana. Takut jadual saya agak pack esok. Okay. Kalau tak boleh esok, kita buat lusa. Tak ada masalah. Ya, saya akan bagi tahu awal dalam grup. Okay. So, kita akan buat kita punya coding pula. Okay, akan buat kita punya coding Macam mana nak keluar ni? Okay. Alright. Boleh kita buka kita punya apa orang panggil? Kita punya browser. Boleh buka kita punya browser. Tak kira lah pakai apa-apa pun. Pakai Edge boleh, pakai Chrome boleh, ah, pakai Bing pun boleh. Apa lagi? Opera pun boleh. Tak ada masalah. Boleh pakai belaka. Semua dah ready dah untuk buat coding? Ready? Okay. Kalau dah ready, kita buat coding terus. Okay. Mula-mula sekali untuk buat kod ni, okay, apa yang kita perlukan adalah yang pertama kita perlukan ChatGPT. ChatGPT salah satu yang penting lah. Log out habis dah. Saya login dulu. Lama. Mungkin kita password lah korang ni. Kejap Saya stop share kejap. Kejap guys. Saya setting kejap. Okay. Mula-mula sekali kita buka ChatGPT kita. Right. Tuang tadi bagi tahu coding tak boleh buat guna ChatGPT. Okay. ChatGPT ni tempat kita buat prompt. Okay. Specialist untuk ChatGPT ni dia AI dia orang kata apa ni, AI dia macam lebih human sikit. Kalau macam kita tengok kan, AI lain agak formal, tapi kalau ChatGPT ni kita boleh buat kawan. Boleh bersembang, boleh bincang idea dekat ChatGPT ni. Kemudian kalau anda kata macam even kita bagi ayat bahasa lain lah, kata bahasa Lorak, bahasa Terengganu ke, bahasa Kelantan, bahasa Kedah ke, ChatGPT ni boleh faham. Kalau nak dibandingkan AI lain agak kurang faham nak dibandingkan dengan ChatGPT ni. ChatGPT ni paling faham. Paling human lah orang kata. Okay. Tapi kurang dia dekat teknikal. Tapi ayat dia padu. Kalau kita suruh buat ayat ke, nak suruh bersajak dan sebagainya, ChatGPT ni padu. Gitu. So, kita akan buat
prompt daripada ChatGPT dan kita akan bagi kepada AI lain prompt tersebut untuk generate kod kepada kita. So itu adalah teknik dia. Okay. ChatGPT boleh juga buat coding guna Canvas. Boleh try. Oh. Yes, yes. Boleh, boleh. Okay. So, betul-betul. ChatGPT boleh juga buat guna Canvas. Betul. Okay. Kat sini, kat ChatGPT ni kita ada macam-macam function lah. Semua sedia maklum lah. Semua dah tahu. Ini kita boleh add gambar dan sebagainya. Add files. Lepas tu, ada create image, thinking, deep research. Lepas tu ada banyak lagi ni. Kat bawah ni, ni add canvas macam Tuan Razi bagi tahu. Okay. So kat sini kita just prompt macam biasa saja. Tapi kalau macam ada extra, macam contoh, kita nak add gambar ke, nak apa, nak macam nak ada specific project yang kita nak. Macam contoh kita nak ambil design dia. Kita boleh je screenshot dan hantar gambar tu sekali dengan prompt. Itu atas kreativiti kita. Macam mana kita buat prompt. Okay. So mula-mula sekali saya akan buka ChatGPT satu. Satu lagi AI yang saya akan buka adalah AI yang boleh buat kod. Terpulang mana-mana AI. Macam saya bagi tahu tadi, macam contohlah saya bagi ZAI dengan DeepSeek. Tapi kalau tak nak guna ZAI dengan DeepSeek, ada je macam pilihan-pilihan yang kita terbiasa, kita familiar guna macam Gemini. Gemini ramai user kita yang suka guna Gemini. Okay, boleh je guna Gemini pun boleh. Guna Grok. Grok sekarang dah boleh guna dah. Macam biasa tak perlu VPN dah dekat Malaysia. So boleh je guna Grok. Grok bagus. Grok teknikal dia best. Okay. Tapi bagi saya suka guna ZAI. Saya pun tak tahu apa. Saya suka guna ZAI. Okay. So saya akan buka ZAI satu. Nak mudah, buat gini. Okay. Nak mudah buat macam saya. Buka banyak-banyak sekali. Buka ZAI satu. Lepas tu buka apa lagi? Buka Grok satu. Gemini lah. Gemini ramai guna kan. Okay, kita buka Gemini satu. Kalau style saya lah. Style saya buat gini. Kita tengok hasil yang mana lagi paling kita puas hati. Okay. Gemini satu. Lepas tu kita buka lagi DeepSeek satu. Ada soalan ke setakat ni? Kalau ada soalan boleh tanya. Jangan malu-malu. Okay. Okay, buka belaka hok mana ada ni. Okay, yang ada kita buka belaka. Okay. Ni ZAI, Gemini dengan DeepSeek. Okay, saya guna 3. Okay, saya buka 3. Maknanya kata kat dia nanti, kita akan compare 3 website. Yang mana paling sesuai dengan kita. Paling kena dengan hati kita. Okay, nanti kita pilih. Ada idea ke hari ni kita nak buat website apa? Tapi website WhatsApp web kan kita buat. Okay, WhatsApp web kita buat. Memang setiap kali kelas basic kita akan buat sistem WhatsApp web. Sebab sistem WhatsApp web ni sistem paling basic, satu. Sistem senang nak buat, satu. Dua. Okay. Lepas tu sistem yang paling senang untuk convert sale. Tujuan utama kita untuk convert sale lah. Paling senang nak convert sale sistem WhatsApp web. Business takaful. Okay. Boleh? Business takaful. Boleh, tak ada masalah. Okay. Business takaful. Saya standby tu. Interactive link saya. Okay. Login. Sekejap. Kenapa asyik keluar yang bawah ni? Tahu ke macam mana kita nak hilangkan ni dekat bawah ni? Tiba-tiba je ni keluar ni. Sebab laptop saya adik-adik saya guna juga. Budak-budak guna. Tekan apa tau? Tekan ngaruk-ngaruk. Tiba-tiba keluar. Ni. Macam mana ni kita nak hilangkan ni kat bawah ni?
Ada idea tak? Buat carian keluarga. Oh, ni. Apa ni? Carian keluarga. Website ke? Website carian keluarga. Itu. Okay, kejap. Lama sangat tak main ni. Zoom ni. Lupa dah start share kat Anan. Sekejap. Terpaksa tutup skrin sekejap. Nak masukkan password. Habis semua terlog out. Okey, sambung. Sambung dah. Okey. Sambung semula. Okay. Sorry. Ganggu bang. Okey. So, pergi ke ChatGPT. Kita nak buat tadi, apa tadi? Business takaful. Okey, boleh. Terpulang. Semua sistem yang guna WhatsApp web, tak semestinya ikut saya. Kalau saya hari ni, saya nak jual takaful. Tapi kalau anda semua hari ni nak jadi, nak jual benda lain. Okey je, tak ada masalah. Cuma kita, description kita, sama je format. Cuma tukar nanti bahagian dalam dia. Isi dia je kita tukar. Okey. Contoh. Okey. Saya hari ni jual takaful. Anda hari ni jual biskut raya. Nanti bila saya bagi details, okey. Details macam contoh. Kalau biskut raya, nak jenis balang. Lepas tu, nak apa lagi? Jenis kuih yang kita nak. Topping. Okey, itu untuk biskut, details dia. Kalau untuk takaful ni pula, plan-plan package-package yang tersedia. Tempoh masa berapa lama nak carum, gitu. Details yang berbeza. Just tukar isi dalam dia je. Tapi konsep yang kita buat still lagi apa lagi? Still lagi sama. Konsep dia still sama. So, kita boleh mula. Tentang senarai susu galur. Okay. Boleh je buat. Tapi kalau anda kata, kalau sistem macam tu, nak buat lagi mudah buat, buat database lah. Senang kita nak update kan. Kalau untuk keluarga ni, add keluarga. Yang tu kena buat guna database. Menarik. Betul. Menarik juga tu. Okay. So, mula-mula sekali, kita akan buat sistem takaful. Right. Kita introduce macam biasa. Nak bersembang ke, nak ajak AI bersembang macam biasa terlebih dahulu ke, tak ada masalah. Okay, kalau saya, Hai, saya. Hai, boleh bantu saya ke? Sebelum ni tak ada pun ni. Saja je. Hai Hope, boleh sangat nak bantu apa kalau berkaitan coding, HTML, Firebase, Supabase, Android app, website business. Saya baru bagi tahu Hai. Dia tahu dah saya nak buat coding. Sebab dia terbiasa dah kan dengan kita. Kelas apa hari ni tuan? Hari ni kelas basic. Hari ni kelas basic tuan. Akmal lah. Hari ni kelas basic. Okay. Tengok, bila AI dah terbiasa dah dengan kita, dia akan jadi tahu dah macam mana format penulisan kita. Macam mana biasa prompt kita yang kita buat. Lepas tu, macam mana topik apa yang sentiasa kita bincangkan. AI boleh kenal kita macam mana. So, banyak-banyakkan bersembang dengan AI. Bila dah terbiasa, hari ni kita buat macam kita agak struggle sikit. Tapi lama-lama, AI ni dah makin faham dah apa yang kita cuba sampaikan. Gitu. Alright. So, mula-mula sekali, bantu saya buat website takaful. Sekejap kena zoom sikit. Anyone? Tak ada yang tahu ke cara untuk kita hilangkan yang bawah ni? Hotkeys bawah ni asyik keluar je. Kalau ada yang tahu boleh share dia. Okay. Ni asyik keluar je ni. Tak tahulah adik saya tekan apa. Adik saya ni punya kerja ni. Okay. Bantu saya buat website takaful. Nama syarikat saya
ialah Hasan Takaful. Contoh. Okay. Hasan Takaful. Titik. Yang ni kita just bagi tahu sikit-sikit je pengenalan. Ini untuk perenggan pertama. Okay. Delete browser kat 3 dot atas rasanya kat Google. Ya ke? Kat mana yang ni ke? Browser. Tapi ni saya tak buka browser pergi keluar juga no. Ni sentiasa keluar. Even saya tutup browser pun dia keluar juga. Saya tengah main game pun saya tekan-tekan. Ya Allah, tu dia apa annoying. Asyik keluar je bawah tu. Setiap button yang kita tekan semua Ya. Ah, semua dia akan keluar dekat bawah dia. Gitu. Tanya ChatGPT si Fu. Tanya doh. ChatGPT pun ngarut jugalah. Kepala tahu dia. Tak jadi pun. Tapi tak apalah, kita fokus buat projek ni dulu deh. Okay. Boleh ke kalau saya nak buat untuk pengurusan untuk sekolah dan ada data yang kita nak paparkan macam dashboard? Boleh tuan. Tuan pula. Boleh puan, tak ada masalah. Boleh sahaja. Itu kena buat database dululah. Kalau kita buat database, insya-Allah boleh settle. Sistem apa tu? Berkaitan apa? Kena bagi details lah dekat ChatGPT. Untuk kita bincang-bincang, sembang-sembang dulu dengan ChatGPT. Okay. Nama syarikat saya ialah Hasan Takaful. Okey, itu satu. Kemudian, bila kita dah bagi details macam ni, kita nak bagi details pun ni, kita just bagi details sikit je. Kita bagi tahu nama syarikat je. Kemudian kita kena bagi problem statement pula. Okay. Tujuan kita buat problem statement hanyalah untuk AI ni bagi something kita. Bagi cadangan kepada kita. Macam contoh, bila kita bagi problem statement, masalah yang kita hadapi, AI ni akan cadangkan sesuatu yang kita tak terfikir pun, yang boleh solvekan masalah tu. Tapi kalau anda kata kita tak bagi problem statement, AI akan buat benda yang kita suruh saja. Itu kekurangan, kelebihan kalau kita bagi problem statement. Kalau style saya akan memang biasanya akan bagi problem statement dululah pada AI. So AI ni boleh bagi tahu kepada saya, boleh cadangkan sesuatu kepada saya supaya saya boleh buat lebih daripada apa yang saya fikir. Macam tu. Okey, nama syarikat saya ialah Hasan Takaful. Saya mempunyai masalah untuk convert sale. Convert sale Takaful saya. Saya dah tahu sangat pasal Takaful ni. Okey. Maklumlah saya muda lagi. Umur 20 tahun baru. Baru nak Baru nak kena alam pekerjaan. Tak tahu lagi Takaful di garden. Nanti guide saya macam mana nak buat sistem ni. Okey. Okey, untuk convert sale Takaful saya. Okey, Takaful saya. Okey, itu satu. Okay. First, saya nak buat katalog. Okey. Untuk okey, saya punya masalah apabila saya tidak mempunyai ni masalah saya. Mempunyai katalog untuk paparkan package yang ada dalam syarikat saya. Okay. Itu satu. Saya punya masalah untuk convert sale kerana iklan yang
kurang menarik. Okey, lagi? Apa lagi? Selain itu, details yang diterima oleh customer seringkali tidak lengkap. Seringkali tidak lengkap. Titik. Okay. Gitu je lah. Ni problem statement yang saya bagi. Saya just bagi sikit-sikit je. Tapi anda kata kita nak buat website tu, kita betul-betul ada problem statement. Problem ni tak boleh solve. Problem ni tak boleh solve selain daripada buat website. Buat website baru boleh solve problem ni. Andai kata kita betul-betul ada problem tu, kita masukkan je tu. Kalau anda kata tak ada, cuba untuk reka. Kita sekurang-kurangnya kita nak dapatkan idea daripada AI tu. Gitu. Boleh faham? Tak dapat nak nolong lah ya. Yang tu tadi keyboard tadi tak apalah. Nanti saya cuba cari cara. Kalau tak tiap kali kelas kita stop share, lepas tu share balik. Gitulah. Semata-mata nak masukkan password je tu tadi tu. Dia keluar bawah ni, nak masukkan password ke apa, orang tetap keluar juga. Okey. Siap perenggan pertama untuk problem statement. Siap adalah problem statement. Step 1 siap dah. Perenggan pertama kita. Okey, itu adalah untuk perenggan pertama. Okey. Next, perenggan kedua pula. Apa yang ada dekat perenggan kedua ni? Perenggan kedua ni yang akan membezakan sistem kita. Problem statement atas tadi, kita boleh tiru. Kalau nak tiru saya pun tak ada masalah. Benda yang sama je. Macam contoh, kita nak buat sistem kuih raya. Kuih raya pun still nak katalog. Still ada masalah juga. Customer order tak lengkap. Macam contoh, order-order tak tulis nak berapa balang, tak tulis nak saiz apa. Still ada juga masalah-masalah macam tu. Yang atas tadi boleh tiru je problem statement. Tapi yang kedua ni, memang fully daripada idea kita. Kalau anda kata kita ada klien sekalipun, idea ni daripada klien kita. Klien kita ni nak buat macam mana. Lepas tu nak buat apa package apa-apa. Untuk tarik orang lagi nak convert sale. Okay. So kat sini kita bagi tahu package apa yang kita ada. Contohlah. Macam mana nak mula takaful ni? Kejap saya search je. Share WhatsApp je. Share WhatsApp pula. Search kat AI je. Search kat AI. Sekejap saya search kat phone je. Kalau ada package boleh bagi tahu je. Package macam mana tekan phone ni. Okey. Package basic, package standard, package premium. Banyak lah. Betul ke kalau kita lagi muda ambil lagi murah? Takaful ni. Betul ke? Harga sebenar ikut umur, jantina, kesihatan. Sekejap, okey. Kita pun, saya try tulis apa yang dipaparkan oleh AI dekat ni saya ni. Betul. Macam tu. Ingatkan sama je harga dia. Kalau anda kata lagi muda, lagi murah. Faham? Saya baru tahu. Okay. Package basic. Okay. Ya, saya cuba ni je lah. Saya copy je lah apa yang ada dekat ChatGPT ni Okay. Package basic. Okay. Berikut merupakan package untuk package yang adalah package
yang ada dalam syarikat saya. Okey. Contoh, kita ada package basic. Package basic. Okey, mula-mula sekali kita ada package basic. Okay. So, package basic ni sesuai untuk pelajar. Contoh. Atau fresh graduate. Okay. Contoh manfaat. Ini kita nak tulis berterabur pun tak ada masalah, tulis je. Sebab nanti AI juga yang akan buat prompt kepada kita supaya lagi kemas sesunang tu. Okay, contoh manfaat. Kematian. Okay, kematian. Atau hilang upaya. Okay, contoh dia. Lagi-lagi. Kad perubatan hospital. Okay. Kad perubatan. Ni saya tulis je ni apa yang ada kat ChatGPT Kad perubatan hospital. Rawatan hospital. Okey, rawatan hospital. Pilih basic lah kan. Rawatan hospital. Hospital. Rawatan hospital sehingga RM50,000 setahun. Elong hospital RM100 sehari. Okay. Lepas tu bagi tahu dia anggaran bayaran. Bayaran berapa? Elang masuk wang. Okay. Elang masuk wang 100 sehari. Okay. Bayaran RM80 pula. Okay. 80 sebulan. Ke mahal? Okay dah. 80 sebulan. Okay. Itu untuk package basic. Dan package standard pula. Nah, ini kalau nak cepat, nak lagi cepat, copy je dari awal ni, copy dari atas ni, kita ubah je. Okay. Ctrl C, yang dapat saya tekan ni, Ctrl C, okay, untuk copy. Okay. Lepas tu Ctrl V untuk paste. Okay. Kita ubah yang tadi je. Package standard. Okay. Okay. Betul, copy atas saja. Ya, kalau anda kata details yang sama kita guna, kita just copy je. Copy paste. Ubah-ubah je. Lagi cepat lah. Okay. Sesuai untuk orang bekerja. Okay, kata sesuai untuk orang bekerja. Orang bekerja. Orang bekerja. Okay. Okay, ni buang je. Fresh graduate buang. Okay. Contoh manfaat macam atau hospital sehingga 200,000. Tadi 50,000, 200,000. Okay, 200,000 setahun. Elang hospital. Tak ada elang hospital. Simpanan pelaburan. Okay, ada simpanan, ada pelaburan. Cash value. Berharga. Elang hospital. Taklah. 300 sehari. Bayaran RM berapa? 150 lah. 150 sebulan. Okey. Kemudian next. Okey. Kalau kita anda kata kita tak ada idea dah. Kita pun minta dengan AI. Okay. Boleh cadangkan tambahan untuk
package premium. Okay. Titik. Yang ni details pula. Details apa biasanya? Dia collect untuk apa? Untuk mohon takaful dia. Okay. Bagi details pula. Berikut merupakan details untuk daftar takaful di syarikat saya. Okay, detail apa kita nak ni? Nama, of course. Nama, umur. Okay. Nama, umur. Sekejap Tengok ChatGPT lagi. Details apa nak collect untuk daftar takaful. Okay. Nama. Okay. Nombor IC. Tarikh lahir. Dan umur. Cantina. Status perkahwinan. Okay. Alamat rumah. Nombor telefon. Dan email. Okay, ini details yang kita nak. Okay. Kemudian, bila kita dah siap dah, okay, kalau ada lagi tambahan, bagi tahu je lah. Ni sebagai contoh je lah. Kalau ada kata nak perlukan cukup maklumat majikan dan sebagainya. Yang tu, tambah je lah. Just add macam biasa. Gitu. Okay. Segala details ini akan dihantar terus ke nombor WhatsApp bernombor 0112548624. Okey, saya letak nombor telefon saya lah. Yang ni letak je nombor telefon sendiri untuk test. Okey. Kemudian titik. Okey. Lekat dah bahagian perenggan kedua kita ni. Perenggan kedua ni untuk details. Okay. Bila dah lekat dah perenggan kedua ni, masuk pula perenggan ketiga. Perenggan ketiga, kita suruh dia buat website pula. Okay, yang ni, yang tadi, atas tadi boleh tiru. Okay. Yang kedua ni terpulang kepada idea kita, perenggan kita. Yang ketiga ni pula, memang kena ikut. Memang kena ikut sebutin. Gitu. Okay. Macam mana prompt dia? Okay. Hasilkan website ini menggunakan CSS vanilla dan JavaScript. Okay. Dalam satu penulisan kod lengkap. Okay. Titik. Pada buat macam ni, bagi tahu dia hasilkan prompt yang lengkap untuk sistem ini. Ni buat huruf besar bawah dia. Supaya kita dapat lagi apa panggil? Nak suruh AI fokus lagi ke benda tu. Jadi kita buat huruf besar. Biar dia tekan situ. Okay. Kemudian hantar je lah. Dah siap ni. Hasilkan prompt yang lengkap untuk sistem ini. Okay. Bila dah buat macam ni, hantar saja kepada kita punya AI. Okay. Kalau ada kata kita tak tulis bawah ni, hasilkan prompt yang lengkap ni, dia akan bagi kod terus nanti. Kita tak mahu kod daripada ChatGPT ni. Kita just nak ni saja. Kita just nak prompt dia saja. Sebab ChatGPT ni
Specialist dia boleh buat ayat sedap. Gitu. Okay, ini adalah prompt yang dia bagi. Okay, sekejap saya zoom out sikit. Okay. Siap dah ke? Okay, siap dah. Okay. Jadi dia ni adalah cadangan-cadangan dia. Tambah auto follow up WhatsApp lah. Macam-macam lah ni. Terus generate code siap pakai. Ni kita tak save. Tak save, kita tak ambil. Tu bit kelatan pula dah. Okay. Okay, output requirement. Okay, check aja. Ni fully working tanpa back end. Yang ni kita tak baca pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak baca, macam kita ada benda kurang ke apa, kita nak tambah lagi, just bagi tahu je lah. Okay. Kemudian copy je dari awal. Okay, sampailah. Sampai kita punya apa ni? Hasil akhir ke benda result. Okay. Ctrl C. Okay. Bila dah copy, pergi je dekat AI yang kita dah siap ni. Kita dah standby ni. Kita ada 3 AI. Paste je satu-satu. Paste. Pergi Gemini pula. Paste. Pergi DeepSeek pula. Paste. Paste belaka. 3-3. Tak payah tulis prompt banyak kali. Just paste je. 3-3 ni. Lepas tu kita compare. Yang mana kita paling suka nanti. Ni Gemini. Okay. Gemini guna color apa? Boleh tengok color kat sini. Okay. ZI masih lagi tengah loading. DeepSeek dah biasa dah start buat dah. DeepSeek dia buat terus. Tapi DeepSeek ni penulisan dia slow. Tapi dia start buat terus. Kalau ZI ni laju. Cuma dia mikir lama sikit. Okay. Ada soalan ke setakat ni? Kalau ada soalan boleh tanya ZAI percuma boleh ke? Boleh. Saya semua guna AI yang percuma. ChatGPT saya percuma. ZAI percuma. Gemini pun percuma. Percuma belaka saya. DeepSeek pun percuma. Boleh je, tak ada masalah. Okay sahaja. Boleh komen untuk dapatkan prompt tadi, masukkan dalam chat tak? Saya terlepas teks tadi nak follow. Boleh, boleh. Okay, sekejap. Kita copy masukkan chat. Okay. Okay. Aduh, ya Allah. Alamak, limit lah. Boleh hantar ke? Saya dah hantar tu, ada tak? Ada masuk tak? Masuk tak? Sebab dia tulis limit tadi, tapi boleh hantar je. Okay. Iklan kejap. Siapa nak dapatkan akaun siapa nak dapatkan akaun Interactive Link dengan harga promo boleh bagi tahu saya dia. Biasa harga berapa? 69. Okay. Ni baru RM69. Akaun ni ada tiap kali macam kita kelas petang je. Tiap kali kelas petang ataupun kelas ni lah, kelas mingguan ni. Biasa saya promo masa tu je. Tak bagi tahu dalam grup. Nanti kalau ada yang nak akaun Interactive Link dengan harga promo boleh PM saya. Kat Wan tak ada kan? Nanti saya akan share video ni dalam Ini dah rosak juga. nanti akan share video ni dalam grup ke? Ya, nanti saya akan share by link.
Ah. Baik tu Bukan dalam grup, ni dalam copy IL chat. tu barang. IL chat dekat Active Barang. Link. Mm-mm. Okey. Okey, ZAI siap dah. Okay, DeepSeek siap lagi. Okay, DeepSeek siap dah. Yang ni kita nak view CD terus pun boleh, tak ada masalah. Kalau macam dekat ni, dekat kita punya apa panggil? Dekat kita punya DeepSeek ni, okay, tekan je run. Okay, kita boleh tengok. Boleh tengok dia punya apa panggil? Dia punya interface. Kalau kita rasa okey dah, okey lah ni, comel dah ni. Okey. Ambil je lah mana yang kita berkenang. Sama ayah. Okey. Sama ayah. Gemini pula. Okey. Gemini Siap. mana ni? Kita semua Pak. Kita semua. Kena kot. Kena dapat kurus sikit. Anak kedua. Mana nak view terus untuk Kita Gemini kena ni? perlu kot. Tak kira overload kan buat gini. Oh, tak ada Biasa ada kah? Lama tak guna Gemini. Overload kot. Bukan biasa Saya ada pun ke? perlu Ke juga. memang tak ada? Okay, ZAI pula. Okay, ni daripada ZAI. ZAI gini. Slow kerja. Okay, macam ni. Kalau ZAI. So, terpulang. Pilih. Yang mana kita nak. Sebab kita ada 3 pilihan. Kita guna Yang 3 tu kod. tak Okay, apa. yang ni kita tak View. nampak. Kalau kita tak nampak, kita kena test lah. Rasanya Kod je. Okay, copy. dia tukar SSD Okay, ni nak bagi tahu ni sikit. Bagi tahu fakta sikit. Okay. Gemini dengan ZAI ni sebenarnya design dia lebih kurang je. Gemini dengan ZAI biasa design dia lebih kurang saja. Yang membezakan dia kadang-kadang tu hanyalah warna. Dok pun warna pun kadang-kadang sama je. Dia bagi. So biasanya kalau buat tu kan, kalau ada kata kita ada dah ZAI, tak payah gunalah Gemini. Tak ingat tadi nak bagi tahu. Sebab design dia lebih kurang je, cara coding pun lebih kurang je. Sama je. Ni dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk kat sini. Tapi tengok pada jenis color yang digunakan, primary blue, secondary green. Okay. Warna yang sama je guna dengan apa panggil? Dengan ZAI ni. Tapi memang biasanya sama je kod dia. So Gemini ni tak payahlah guna Gemini. Guna ZAI dengan DeepSeek je. Tapi saya akan pilih Saya ZAI lah. dulu. Saya pilih ZAI. Saya power kan? Saya Okay. power. So bila kita dah pilih yang mana kita nak, okay, pakai dulu. Okay. Kita tak nak yang preview ni, kita nak ambil kod. Okay, ini kod. Okay, klik kod. Klik copy. Copy kod ni. Okay. Mula-mula sekali, bila kita duduk dalam Active Link ni, okay, bila kita dah siap login, kita akan diberi paparan macam ni, interface dia. Okay, dekat home ni. Okay. Dekat home ni, kat sini, okay, kita cari bahagian dashboard. Dashboard dekat paling ujung kanan ni. Okay, ujung kanan sekali ni. Klik dashboard, klik links. Dashboard, klik links. Lepas tu, okay, kita nak buat kita punya website. Klik new page. Okay. Masukkan nama landing page kita. Saya tadi saya buat landing page takkan full. So saya akan masukkan Hasan takkan full. Okay. Description masukkan apa-apa. Kemudian HTML code. HTML code ni ambil kat mana? Yang inilah HTML code. Kalau kita nak tahu HTML code tu apa, kita tengok kat atas ni. .tag HTML. Dia biasanya starting macam ni. Bukan biasanya lah, memang starting dia macam ni. Starting dia .tag HTML. Ni, atas sekali ni. Sekejap. Tak nakut tak nampak. Okey, siap. Tu. .tag HTML. Biasanya akan ada gitulah. Kalau kod HTML ni. Pastikan kod dia gini. Bermula dengan macam ni. Barulah betul. Kita punya apa panggil? Kita punya website tu. Barulah akan keluar. Okey. Itu yang pertama. Okey, sekejap saya tambah sikit. Sharing sikit. Takut ada yang masih lagi tak tahu. Okey. Okey, ni untuk yang bahagian pertama ni, style ni, bila kita bermula dengan style, okey, ni dekat style ni. Okey, ini adalah untuk CSS. Ni untuk CSS, untuk bahagian design.
Semua ni, okay. Kalau kita perasan, okay, dekat style ni, okay, dekat style, okay. Kat sini, okay, dekat bahagian style ni, dia bermula dengan, dia akan bermula dengan, apa panggil ni? Buka tutup. Ni buka tutup. Tutup buka, okay, tutup. Okay, buka tutup. Okay. Ini kalau macam ni, tanda dia permulaan untuk kita punya CSS tu. Kalau style ni CSS. Okay, ni untuk permulaan dia. Okay. Nak tahu coding CSS kita tu sampai mana? Okay, contoh. Sekejap, saya scroll ke bawah. Okay, nak tahu coding CSS ni kita ni panjang mana? Okay, tengok. Coding CSS kita. Okay. Ni. Okay. Tadi hanya sekadar buka tutup sahaja. Bila nak tahu kat mana tutup dia, ni. Dia ada slash kat sini. Nampak tak? Berbeza dengan yang tadi. Yang tadi tak ada slash. Yang ni ada slash. Maksudnya, ini tanda penutup CSS kita. Yang atas tadi, baru buka. Yang buka tak ada slash. Bila nak tutup, kena ada slash. Ni head. Ni penutup head. Head untuk kepala lah sistem kita. Yang ni body. Body ni bahagian tengah. Bahagian tengah sistem kita. Okay. Kalau macam kat sini, tengok kat sini. Okay. Contoh yang ni kita paste dulu kod supaya boleh tunjuk. Okay, klik paste. Yang ni dah publish lagi dah publish lagi. Okay. Okay. Dekat bahagian atas ni adalah head kita. Dekat head ni bahagian atas ni head. Okay. Yang ni body. Body bahagian tengah. Okay, bahagian tengah. Yang dekat bawah ni biasanya orang letak kredit dan sebagainya. Ni hak cipta terpelihara. Yang ni kita panggil footer. Footer. Kaki. Yang tengah body, yang atas tadi head. Head ni dekat navigation bar ni lah. Ni dekat atas ni head. Yang tengah body, yang bawah footer. Dia 3 bahagian gitu. Okay. So, padan dulu. Right. Oh, tadi tak connect domain lagi dah. Okay, kita buat balik, Semula. Sebab tak connect domain. Yang ni boleh je connect domain direct macam ni. Okay, yang tadi kan kita dah klik domain. Okay, Hudson Takaful. Klik je dekat bahagian yang kita tak klik domain tadi. Link to domain. Masukkan domain kita. Kita nak guna yang mana? Yang ni custom domain. Custom domain ni domain kita sendiri yang kita beli. Yang ni nak letak nama company kita pun tak ada masalah. Terpulang kita nak letak nama apa pun. Okay. Ni subdomains. Okay. Kalau guna subdomain ni free saja. Okay, kita guna yang free. Kemudian masukkan page path. Page path ni ibarat kata macam nombor rumah orang kata. Mudah nak faham. Analogi dia nombor rumah. Sebab apa nombor rumah? Page path ni dia kena berbeza. Setiap page tu berbeza nama page path dia. Dia tak boleh sama. Macam tu lah juga nombor rumah. Contohlah select domain. Domain atas ni macam daerah ataupun negeri kita. Interactively.site. Okay, nama kampung, lepas tu nama daerah belakang ni. Contoh, education nama kampung, interactively.site ni nama daerah. Yang membezakan kita setiap page tu hanyalah nombor rumah. So page path ni kena berbeza sebab dia apa? Dia nombor rumah kita. Gitulah. Analogi nak mudah faham. Okay. So nak letak apa? Nak letak nombor ke? Bukan letak nombor. Analogi je nombor rumah tu. Letak je nama page tu. Contoh Hudson Takaful. Macam kita ada jugalah Takaful. Banyak kita buat sistem Takaful. Jangan letak Takaful semua. Letak nama yang spesifik yang dapat membezakan dia. Gitu orang kata. So saya letak Hudson Takaful. Kemudian add to domain. Bila add to domain, dia akan auto add dah kita punya apa tadi? Add dah kita punya URL tu. Apa lama sangat ni. Okay. Untuk style tu kita boleh masuk ke color code sendiri ke? Boleh? Boleh je. Kalau macam anda kata kita tak tahu kan color code apa kan, kita search je. Sekejap. Color code
HTML. Contoh. HTML color code. Kat sini, kita boleh ambil je color-color yang kita nak. Okay, contoh kita pilih color kan. Lepas tu, copy dekat hex ni. Contoh saya nak color merah. Saya nak merah lah. Kalau orang Terengganu panggil merah lah. Okay, saya nak merah gini. Okay. Lepas tu, copy yang hex ni. Nampak tak hex ni? Okay, yang hashtag ni, copy. Okay. Bagilah pada AI kita nak letak color ni kat mana. Gitu. Ni banyak jenis color. Ni yang dah list dah. Yang dah list dah color-color dia. Gitu. Yang ni kita tinggal ni je lah, klik je lah color yang kita nak. Color yang kita rasa apa bagi tak ada lah lepas ni dia tembok-tembok je color kita. Ni lagi nak spesifik, guna je kod ni. Okay. Macam mana nak link kepada domain? Okay, link kepada domain nanti kita tunjuk sekali lagi. Nak tanya sekali lagi, ni buat website kan tuan? Ya, betul buat website. Betul, kita tengah buat website. Okay. Nak link ke domain ni. Okay, sekejap tunjuk sekali lagi. Okay. Tunjuk from zero tunjuk semula. Okay. Mula-mula sekali, kita duduk dekat bahagian home. Lepas tu, nak buat domain, nak buat link kita sendiri, pergi bahagian dashboard, klik links. Okay. Klik links, klik new page. Masukkan nama landing page kita. Macam saya tadi buat assistant takaful. So, saya tulis assistant takaful. Okay, masukkan description apa-apa. Paste HTML code. Okay, HTML code ambil kat mana? Ambil dekat AI yang generate code kita tadi. Ni adalah code HTML. Okay. So, copy. Kemudian, pergi balik dekat kita punya interactive link. Paste dekat HTML code ni. Publish to domain. Pilih. Yang ni pilihlah. Kita nak guna custom domain ataupun subdomains. Custom domains tu domains yang kita beli dengan provider yang berbayar lah. Kalau subdomain adalah domain yang kita free daripada interactive link. Terpulang nak guna yang mana. Saya guna yang free je. Okay, pilih subdomain. Masukkan page path ni. Page path ni macam saya bagi tahu tadi, nombor rumah. Dia kena berbeza dengan yang lain. Okay. Berbeza dengan yang lain tu maksudnya macam mana? Setiap page tu, setiap web kita tak boleh sama. Sebab URL akan jadi sama, dia akan jadi miss nanti. Silap masuk dekat website lain. Kita nak pergi website lain tapi dia masuk website lain. Berlakunya konflik kekeliruan kat situ. Okay. So, masuk je page yang berbeza. Okay, page macam ni, Haksen Takaful. Kalau kita banyak dah buat sistem Takaful, jangan tulis Takaful saja, tulis nama full. Okay, contoh. Okay, kemudian create je lah page. Create page. Create page ni, okay, bila kita dah create page, link kita ni dah ready untuk view. Just copy link saja, paste je dekat mana-mana yang kita nak. Contoh macam kita nak bagi ke kawan kita. Kita paste je lah. Paste dekat WhatsApp ke, tu saya paste dekat chat. Semua orang dah boleh buka dah sekarang saya punya website ni. Okay. Nak tanya tu, ni tu jawab dah ni. Okay. So, itu tadi untuk prompt basic. Okay, untuk prompt basic. Okay, untuk prompt basic tadi tu. Okay, ni. Ni prompt basic je. Kita tak bagi tahu apa-apa pun tadi. Tak bagi tahu benda yang banyak lah. Bagi tahu sikit je. Okay. Sekarang kita nak ubah website kita ni jadi advanced pula. Okay, macam mana? Pergi balik dekat kita punya ChatGPT. Pergi dekat kita punya ChatGPT. Okay, ini kita laju-laju je lah Okay. Sebab ini just tambah prompt je. Nanti just bagi screenshot ke terpulang. Dekat saya punya interactive link, dia appear no domain available. Macam mana nak solve ni ya? Okay. Tuan pergi dekat bahagian interactive link. Okay. Kemudian klik domains. Dekat domains ni, tuan create dulu subdomains. Okay. Create subdomains dulu. Your free subdomain ni create kat sini dulu. Macam tu. Kalau custom domains ni berbayar. Kena beli dulu dengan provider. Okay.
So kat sini kita balik pada semula kat tadi, ChatGPT. Okay. Masukkan prompt untuk kita tukarkan daripada website kita ni daripada biasa-biasa jadi luar biasa. Okay. Mula-mula sekali, tekan je edit message. Okay, edit message yang atas tadi. So kita tak perlu tulis balik lah. Okay. Apa yang kita nak? Okay. Tambah dekat bawah penggal kedua. Nak tambah apa? Bagi tahu dia. Okay. First sekali, okay, kita kat sini kita macam contoh, kita nak add kan. Okay. Buat order confirmation. Okay. Untuk user check atau re-edit order. Edit order. Itu satu. Lepas tu buat dua button untuk buat button tambah button download receipt. Okay. Contoh nak receipt kan? Okay, receipt. Download receipt ke, download ke apa ke, terpulang nak download nombor ke. Ini terpulang kepada kita. Kemudian apa lagi? Okay, itu je yang kita nak tambah, kita tambah dekat penggal kedua tadi. Macam features ke apa-apa, just tambah dekat penggal kedua. Penggal ketiga ni, okay, kita bagi tahu dia. Hasilkan website ini, yang ni kita nak tukarkan website kita daripada biasa tadi, kita nak ubah jadi lebih cantik. Okay. Hasilkan website ini dalam bentuk multiple page. Okay. Page apa yang kita nak ada? Kita bagi tahu details. Contoh, kita nak ada 3 page. Ataupun 4 page lah. Home, about, review, order. Order Apa kalau insurans panggil apa? Order juga kan insurans, betul ke order? Daftar tu. Register. Home, about, review, register. Okay. Register. Kemudian tick. Yang ni kalau macam kita, okay, kita dah bagi tahu dah setiap page. Lepas tu, kita nak bagi tahu. Contoh, kita nak bagi tahu lagi details dekat home ada apa, dekat about ada apa. Yang ini terpulang. Review ada apa. Okay. Lagi, register ada apa. Yang ni kat kita lah, atas kreativiti kita. Yang ni kita nak tambah apa dekat setiap website ni, nak bincang dengan AI ke, nak letak apa-apa, nak bagi nampak website kita lain daripada yang lain. Terpulang. Yang ni bincang je dengan AI, nak tambah home, about, review, register ni. Okay. Kemudian kalau anda kata kita tak tahu, okay, kita bagi tahu je AI untuk cadangkan. Okay. Lagi, cadangkan. Cadangkan. Yang ni kita just bagi tahu je lah. Kita tak boleh tulis cadangkan pun benarnya, tapi saya saja je tulis. Nak bagi ada je lah. Okay, cadangkan. Okay. Buat supaya website ini dapat convert sale dan menarik minat pembaca. Okay. Penuhkan website dengan copywriting yang menarik. Ini contoh. Okay, copywriting yang menarik. Alright. Lagi. Lepas tu pilihlah nak apa lagi. Tadi macam contoh kan, kita nak warna tadi kan. Warna apa? Warna tadi kita pilih. Ni. Color codes. Yang ni kita macam kita nak contoh. Kita nak color yang spesifik. Macam nak pilih color yang ada dekat sini. Okay. Ataupun kita nak color merah ke. Ada dah color yang kita minat untuk kita buat website kita ni.
So kita just copy je lah ni daripada ni. Daripada apa ni? Ni. Copy yang hashtag punya. Kita nak guna apa? Kita guna color ni lah. Ultramarine ni. Ultramarine. Color lain lah. Color apa yang comel? Ultramarine ni lawa cukup lah. Ambil ultramarine je. Imperial Blue lah. Tak beza warna pun sebenarnya. Okay, copy. Okay. Lepas tu paste je lah. Sekali dekat kita punya prompt. Gunakan kod warna ini sebagai warna asas. Okay. Lepas tu bagi tahu AI untuk untuk buat placeholder untuk website kita. Contoh. Okay. Macam mana kita nak bagi tahu buat placeholder untuk website kita tu? Placeholder ni untuk apa? Untuk kita letak gambar nanti. Tapi placeholder untuk gambar tu je lah. Sekadar kita bukan nak guna gambar dia, sekadar nak guna placeholder tu je. Okay. Contoh. Okay. Penuhkan website saya dengan gambar dari Prepeat dan Unsplash. Itu je. Ni untuk kita ambil placeholder gambar tu. Okay. Yang ni kita tambahlah sikit. Okay. Gunakan maksimum 5 warna. Okay. Website yang baik biasanya dia tak banyak-banyak warna sangat. Dia maksimum dia 5 warna sahaja. Okay. Kemudian kita remark sikit lah. Pastikan cantik. Anggap anda adalah designer UI UX nombor 1 dunia. Okay. Pastikan mobile and desktop friendly. Tujuan dia untuk pastikan view dia tu tak lari, tak kira dalam mobile ataupun desktop. Okay. Kemudian send je sekali lagi. Nanti dia akan bagi prompt baru. Okay. Tengok berbeza. Apa perbezaan yang baru dengan yang tadi. Okay, kita tengok kita refresh mula. Ya awal. Okay, yang ni kita new chat balik. Okay. New chat. Lepas tu yang ni pun. Okay, yang ni tengok kosong tak ada apa pun. Okay, nanti kita new chat dulu. Kita akan tengok balik. Apa perbezaan sebelum dengan selepas saya tambah. Copy je dari awal ni. Okay. Sampailah goal akhir ni. Okay. Copy. Okay. Paste dekat AI kita. Hantar. 1. Okay. DeepSeek pun hantar juga. Okay. Tengok. Oh. Dia tak buat ni. Dia, kalau anda kata macam ni. Kalau dia tulis macam ni. Home.html. Maksudnya dia buat banyak page. Bagi tahu dia. Buat dalam satu penulisan kod lengkap. Biasa kalau dia ada satu kod dia biasa tulis index.html. Gabungkan semua kod menjadi satu. Ni baru betul. Dia akan tulis HTML saja. Tapi kalau dia tulis nama file yang spesifik, macam contoh ni, home.html, ni maksudnya dia bagi banyak file. So kena minta dia lah. Hasilkan apa panggil? Hasilkan satu file je. Okay. Kemudian kita tunggu tengok hasil daripada ZAI dulu. Yang ni yang tadi ni yang tadi. Okay, kita tengok dengan yang baru perbezaan dia.
Okey ke semua? Okey ke? Okey, alhamdulillah. Hmm. Okey, kita tunggu. Okey, semua masih bekerja. DeepSeek masih bekerja, ZAI pun sama. Kalau boleh, nak buat tu, kalau nak buat kod yang baru kan, tadi kan kita tak guna kod tadi kan. You check dulu, lepas tu paste kod baru. Sebab nak bagi AI ni refresh balik dia punya otak. Lagi laju dia buat kerja. Kalau kita dekat kod yang sama tadi, takut dia agak slow. Dia berjalan tu agak slow. Sebab otak dia full dia orang kata. Bila full, hasilnya jadi kurang lah sikit. Gitu. Allahu Akbar. Okay, nak tunggu. Nak siap dah ni. Okay, dia siap dulu. Okay, continue. Okay. Ini kita ada tambah juga ni function receipt tadi. Kita ada tambah function receipt. Boleh download receipt. Okay, lepas ni kita ajar cara tukar gambar pula. Okay, siap dah ke? Okay, banyak ke beza? Okay, tengok dulu. Okay, copy code dia. Okay, copy. Kita tengok cara nak ubah code dia. Okay. Ni, kalau naik no domain, macam mana nak link kan? Kalau naik no domain, kena klik dulu domain kat sini. Pergi dekat bahagian dashboard, pergi dekat bahagian domain. Okay. Klik free subdomain ni. Your free subdomain ni, klik kat sini dulu. Kalau naik no domain lah. Okay. Bila dah klik subdomain, okey je lah. Tak ada masalah dah. Okay. Ni kod lama kita. Ni kod lama kita. Okay, macam biasa. Okay, kalau kita WhatsApp, contoh. Okay, auto 3. Okay, auto 3 ke umur ni.
Okey. Tanggal lahir. Lah. Oh, 12 digit. Okey, masuk 12 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Hantar permohonan. Okey. Okey, so dia hantar terus ke WhatsApp macam ni. Okey. So kita tengok perubahan selepas kita tukar dengan yang baru ni. Okey. Copy code. Okey, copy dulu code. Pergi balik ke interactive link. Okey, tekan edit page. Paste saja kod baru. Save and close. Padang dulu kod lama tu tapi. Padang dulu kod lama, paste je kod baru. Okey, view page. Nah, tengok dia guna color yang kita bagi kod tadi kan. Kita bagi kod tadi, so dia guna color tu. Ni adalah selepas daripada kita tukar tu tadilah. Tak ada perbezaan sangat, tapi jom kita tengok setiap page. Okay. Home, okay, ni about. Okay, about. Review. Okay, kita tengok review. Okay, daftar. Okay. Saja. Okay, Jatina. Okay. Seterusnya, okay. Seterusnya boleh edit. Okay, kalau kita tekan edit, dia boleh edit balik. Dah WhatsApp. Oh, tak boleh lah. Tak ada ni lah. Ada receipt. Tengok. Bila kita tekan tu, boleh download receipt juga. Receipt pendaftaran. Okay, tekan kita download. Download PDF. Nampak? Receipt kita comel lah. Kita letak je receipt kita. Okay. Ni receipt. Contoh receipt. Yang ni saya suruh dia create receipt sekali. Okay. So tak ada masalah lah. Okay saja. Okay. Untuk ubah gambar pula. Contoh lah gambar yang dah ada kan. Kat sini. Okay. Gambar yang dah ada dekat kita punya web ni. Okay. Macam mana kita nak ubah gambar. Okay. Kat sini kita dah ada dah. Kita klik je edit page. Hasil takaful ni. Okay. Saya ambil gambar yang dah ada lah. Contoh lah. Saya ambil gambar. Add dulu dalam file gambar ni. Okay. Ni add je daripada galeri kita. Upload file. Okay. Masukkan file ni. Choose file. Masuk je gambar mana-mana yang kita nak. Okay. Kalau kita dah create. Okay. Kita dah add gambar. Tinggal copy je lah gambar tu. Kalau saya ni, saya ambil inilah. Gambar apa senang saya nampak sikit ni. Gambar ketupat palas ni lah. Okay. Gambar ketupat palas. Okay. Saya copy. Saya nak ubah gambar jadi gambar ketupat palas. Contoh. Okay. Klik links. Okay, Hasan Takaful. Edit page. Okay, edit page. Edit, tekan visual editor. Visual editor. Continue. Okay. Lepas tu macam contoh, kita nak ubah gambar laut ni lah. Gambar apa ni? Gunung. Okay, gambar gunung ni, kita nak ubah gambar ni je. Okay. Klik je jari ni. Nampak jari ni? Pick mode nama dia. Tekan jari ni. Okay. Klik dekat gambar yang kita nak ubah. Contoh, kita nak ubah gambar ni. Okay, klik saja. Pastikan dia ada tulis kat sini image source URL. Okay. Kalau ada tulis image source URL, maksudnya dah betul lah dia dah detect dah gambar tu. Okay. Ada juga gambar tu, even kita tekan gambar tu, dia tak keluar image source URL, dia keluar benda lain sebab gambar tu berada di bawah section tu. Okay. So yang ni, kita padam dulu yang lama, paste yang baru. Okay. Kita tukar gambar jadi gambar ketupat palas. Apply change. Bila kita dah apply change, nampak tak? Gambar kita, yang tadi tu gambar gunung, jadi gambar ketupat palas dah sekarang. Macam tu cara ubah gambar. Itu cara ubah kalau satu-satu lah. Satu-satu.
nak lagi mudah, nak lagi cepat, minta dia tak gambar. Contoh, okey, gambar, pergi dekat AI yang buat kod kita tadi. Kod yang sama dia buat tadi. Okey, minta dia. Macam contoh, kita buat sistem kuih raya lah. Okey, tukarkan gambar berikut kepada link ini. Okey. Tukar je lah. Macam contoh, kita buat sistem kuih raya. Okey, kita bagi je lah nama kuih seperit. Paste link. Contohlah, kita ambil link yang berbeza-beza. Tapi kita kena pastikan upload dulu. Emo London. Setiap page tu, kuih gambar yang berbeza. Emo London. Ketupat. Balas. Page je satu-satu gitu. Kemudian hantar je lah ke AI yang dah generate ikut kita. Nanti dia akan ubah gambar daripada kod ni. Dia akan ubah. Nak nampak lagi? Nak nampak lagi? Ambil je gambar mana-mana. Kejap saya ambil daripada Takaful lah. Contoh. Mesh. Okay. Copy image link. Okay. Ambil je hak ni. Saya ambil link direct je terus. Okay. Nak tukar ni gambar belakang ni kan. Okay. Tukarkan hero image kepada link ini. Yang mana hero image? Hero image tu yang ni. Kejap. Ni hero image. Gambar yang paling besar sekali. Paling atas ni, paling utama ni. Ni kita panggil hero image. Kita nak tukar gambar ni. Nampak tak? Belakang ni gambar cactus kan? Bila kita dah bagi daripada AI, nanti AI akan auto tukar gambar. Dia akan tukar gambar yang kita nak lah. So setakat ni ada soalan ke? Habis dah kelas kita sebenarnya ni. Tunjuk habis dah. Menyeluruh dah tunjuk tu. Okey ke? Okey ke? Terbaik. Okey, Alhamdulillah. Boleh faham Okay, kita tengok hasil daripada gambar ni dulu. Okey, gambar ni last ni kita tunjuk. Okey, baik. Okey. Tak apa, nanti boleh tengok balik recording. Recording. Yang lama-lama pun boleh tengok je. Yang lama-lama tu sistem lain. Saya cuba buat juga. Okey, boleh. Kita buat sama-sama. Kalau kita nak jual landing page macam mana? Nak jual landing page, kena promote lah. Kena promote. Kena, boleh je mana-mana platform kita nak promote. Macam contoh FB ke. Ataupun kalau macam kita ada kenalan, ada kawan-kawan yang memang guna landing page. Okey lah. Sebab kalau dekat ni lah kawasan-kawasan, apa? Kawasan-kawasan macam contoh kawasan bandar lah. Kawasan bandar macam KL ke apa. Kebanyakan ni kalau macam restoran-restoran, memang kebanyakannya nak guna landing page. Tapi dia tak ada ni. Kalau nak buat landing page pun terlalu mahal. Jadi boleh je offer-offer macam dekat restoran. Ataupun orang-orang yang berniaga daripada rumah. Kita nak buat katalog dan sebagainya. Nak buat katalog sendiri. Boleh je. Cari peniaga yang fokus macam dekat WhatsApp ke. Gitu. Ada juga macam grup-grup. Macam grup yang promote dekat FB tu, try promote dekat FB. Kalau nak beri landing page kat pelanggan macam mana? Bagi buy link boleh? Bagi buy link boleh. Bagi buy link lah, mudah. Kiranya macam kita buat WhatsApp web ni, kita just bagi link je. Kemudian link tu akan apa?
kita punya klien tu akan handle. Akan handle sendiri. Ah, Tapi buatlah package. Kiranya buat sekali dengan domain ke, siap dengan copywriting ke, tu terpulang atas kreativiti kita. Ada expired tak link tu? Link tu expired bila kita punya interactive link expired. Interactive link kita dah cukup tarikh dah. Link kita pun akan ni lah, akan jadi draft juga. Okay. Boleh faham tuan? Okay, yang ni tengok ni, dia ubah dah gambar dekat belakang ni. Tadi gambar karakter kan, sekarang dah tukar jadi gambar takafu dah, gambar berkaitan. Once kita dah siap dalam page ni, kita boleh edit balik kan. Cumanya yang kena edit ni ada prompt, di prompt lah ya. Contoh yang nak tambah interface atau benda-benda macam receipt tadi tu. Betul. Kalau ada kata nak tambah features, memang kena edit balik. Tapi kalau ada kata sekadar nak tambah, nak ubah gambar dan sebagainya tu, tak perlu edit daripada awal lah. Ataupun kalau nak lagi mudah, tak payah create daripada awal pun. Just bagi prompt yang baru dekat code dekat AI yang kita generate code tu. Just bagi tahu je, tambah buat receipt ke, tambah ada confirmation ke, terpulang. Yang tadi tu saya nak tambah banyak. Kalau nak tambah sikit, just add je dekat kita punya AI tu. Boleh faham ke? Saya tadi tambah banyak. Saya nak ubah the whole system. Yang tadi tu. Saya nak buat jadi multiple page. Lepas tu saya nak ubah apa? Nak ubah design dan sebagainya. Okay. Clear. Terima kasih. Okay. Sama-sama. Alright. Contoh, saya punya website ada galeri. Macam mana nak suruh dia masukkan gambar? Macam saya tuju tadi. Gambar tu, just bagi link je. Mula-mula bagi dekat ni. Okay. Upload gambar dekat apa? Kita punya creative link. Okay. Upload dulu gambar dekat creative link kita. Okay. Pergi dekat bahagian dashboard. Pergi dekat files. Upload file. Yang ni pilih je gambar yang kita nak. Okay. Pilih banyak-banyak tu gambar. Okay. Contoh gambar. Okay. Kita pilih gambar. Okay. Bila dah pilih gambar, okay, copy je daripada satu-satu ni. Okay, copy. Okay, copy. Paste je dekat kita punya AI tu. Suruh dia, bagi tahu dia nak letak kat mana gambar ni. Macam contoh kita jual makanan. Gambar nasi goreng. Kita letaklah dekat session nasi goreng, bagi tahu dia ni link untuk nasi goreng, ni link untuk mi goreng, gitu. Kalau kita dah copy paste kod kemudian tak menjadi. Jika nak kekal asal, apakah langkah-langkah? Kalau nak kekal asal, better buat link baru. Link baru. Macam contoh, kita dah cantik dah ni Hudson Takaful ni. Ni cantik dah, kita dah puas hati dah. Tapi kita ada benda lagi kita nak tambah ataupun kita nak ubah. Kita nak create another design ke. Kita jangan ubah kat sini. Kita new page je. Buat satu lagi yang baru. Nanti pilih yang terbaik. Yang satu tu kita padam. Yang satu lagi kita gunalah. Macam tu. Boleh faham ke? Pilih paste kat code punya site atau GPT prompt. Ambil kat code. Code punya site. Just paste dekat code punya site. Kalau jangan prompt dari awal. Kalau prompt dari awal terlalu panjang nak jadi. Sebab kita paste gambar pula kan. Ambil dekat code apa? Code punya site. Baik, faham. Okey, Alhamdulillah. Faham Okay, kejap. Kita tutup share dulu. Stop recording dulu. Recording stopped. Biasa berapa harga satu landing page? Kalau untuk WhatsApp web macam ni, harga dia 100 ke 200. 100 ke 200. Bergantung atas inilah atas design, bergantung atas kita punya effort lah. Bergantung atas kita punya effort. Untuk satu website tu 100 ke 200. Tapi kalau ada juga yang cas tinggi lagi, yang tu kiranya market murah dah tu. Tapi kalau anda kata macam ada database, ada database lagi mahal. Database pun minimum 800 lah kalau ada database sebab bermain dengan data kan. Data ni risiko sikit. Dia mahal sebab risiko. Dapat ilmu baru hari ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, sama-sama. Okey, kita stop share dulu.